Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Damia Arisha, wartawan cilik TVPSS SK BBR. Hari ini, 24 Jun 2025, saya berada di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Rawang bagi melaporkan suasana meriah program Semarak Nilam 2025. Program ini berlangsung selama 2 hari, bermula dari 24 Jun hingga 25 Jun 2025. Hari ini penuh dengan aktiviti menarik yang pastinya akan menyemarakkan semangat membaca dalam kalangan murid. Hari yang cerah penuh semangat. Jom kita mulakan hari ini dengan senam aerobik yang menyeronokkan. Ini bukan sekadar senaman, malah ini juga gaya hidup sihat. Selepas bersenam, inilah masanya untuk pulihkan tenaga. Milo sejuk yang menyegarkan memang padu. Rasa lazat, tenaga berpanjangan. Saya bersama Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Rawang. Tuan, boleh saya nak tanya beberapa soalan? Boleh. Okey. Apakah pandangan Tuan terhadap program ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pada hari ini adalah merupakan program untuk peningkatan aktiviti nilam, iaitu Nadi Ilmu Amalan Membaca, di mana kita bekerjasama dengan PTS untuk memberi pendedahan kepada anak-anak kita supaya lebih minat membaca, di mana mereka mempamerkan beberapa buku yang menarik untuk dilihat oleh anak-anak kita, anak-anak murid kita, dan mereka juga boleh membeli buku tersebut. Ya. Okey, apakah harapan Tuan? Harapan saya dengan adanya program yang sebegini dan akan diteruskan pada bila-bila di masa-masa akan datang, di mana memberi peluang kepada anak-anak kita, anak-anak murid kita lebih minat untuk membaca, dan kemudian mereka juga boleh membeli buku yang dikehendaki, dan minat ini akan berterusan sampai bila-bila supaya meningkatkan untuk Nadi Ilmu Amalan Membaca. Okay, baik, terima kasih Tuan. Sama. Sekarang saya bersama Cikgu Ruzaini untuk tanya beberapa soalan. Cikgu, boleh saya nak tanya sedikit soalan? Baik, boleh. Apakah peranan cikgu hari ini? Untuk hari ini saya menguruskan lawatan murid ke Buktra, di mana hari ini dihaskan untuk murid tahap 2 dan besok untuk tahap 1, di mana murid akan datang selama sejam untuk memilih buku dan membeli serta menuliskan dalam buku nilam. Itu saja. Okey, baik, terima kasih cikgu. Saya bersama murid tahun 4. Boleh tak saya nak tanya beberapa soalan? Boleh! Okey, apa perasaan adik hari ni? Seronok sebab saya dapat membaca komik dan saya boleh menulis di dalam nilam. Betul tu. Okey, awak rasa apa yang seronok tentang program ni? Sebab saya boleh baca dengan kawan-kawan kan? Okey, terima kasih. Sama. Inilah suasana di bengkel komik, tempat di mana imajinasi jadi nyata. Dari lakaran pertama hingga panel akhir, para peserta didedahkan dengan teknik asas melukis, menulis skrip dan membina watak. Sekarang juga sedang berlangsung pertandingan mewarna bagi pra, tahap 1 dan PPKI. Jom kita tengok adik-adik satu cemerlang mewarna. Wah, awak tengah mewarna tentang apa ni? Membaca menjana pemikiran. Seronok tak mewarna? Cuba angkat kertas tu. Saya nak tengok boleh? Okey, terima kasih. Bye. Program Semarak Nilam hari ini bukan sahaja menyeronokkan, malah membuka minda dan menanam minat membaca. Dari senam aerobik, bengkel komik, lawatan Buktra, pertandingan mewarna hinggalah jualan buku, semuanya memberi pengalaman yang bermakna. Saya Damia Arisha melaporkan untuk TVPS Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Rawang. Jumpa lagi dalam liputan akan datang. Bacalah setiap hari.